Berapi dan pedas ucapan daripada Sanusi. Duit tak ada, jentera tak ada, tapi nak jadi ketua. Itu kenyataan yang sangat pedas dan berapi keluar daripada mulut Sanusi di pentas muktamar. Yang mana untuk hal macam ni kan, kita dah boleh faham dah sebenarnya kan. Kita dah boleh tahu sebenarnya siapa yang Sanusi maksudkan ini. Walaupun kenyataan Sanusi ini adalah kenyataan yang lembut, yang bersahaja, tetapi ayatnya itu cukup pedas dah sebenarnya dan cukup untuk menggambarkan keretakan yang berlaku di dalam Perikatan Nasional. Sebelum ni mungkin mereka boleh nafi lah. Sebelum ni mungkin mereka boleh kata benda ni tak ada masalah. Tetapi sekarang ni kita dah boleh lihat dah kan, sikit demi sikit suara yang kita dengar di pentas-pentas muktamar ni, yang mana jelasnya PAS hari ni berkehendak untuk memimpin Perikatan Nasional, walaupun pengerusi Perikatan Nasional itu sendiri enggan untuk berbuat demikian. Bukan setakat tak nak turun daripada tahta pengerusi Perikatan Nasional, daripada tahta Presiden Bersatu pun dia tak nak turun. Tetapi kita nampak dah ada dah desakan yang dibuat di belah PAS hari ni kan. Banyak dah kenyataan yang dikeluarkan. Sebelum ni pun dah banyak sebenarnya. Cuma kita je yang lalai. Daripada Mursyidul Am sendiri banyak dah kenyataan yang dikeluarkan, yang mana nak kata yang PAS sepatutnya jadi peneraju kepada Bersatu. Aku rasa kalau masih berlarutan benda macam ni, makin lama makin retaklah jawab dia. Makin lama makin berpecahlah puak-puak ni. Walaupun mereka mengatakan parti di belah kerajaan yang sedang bergolak, sebenarnya mereka sedang bergolak secara dalaman. Mereka tak okey pun sesama mereka ni. Sebab itulah dalam video aku sebelum ni aku dah bagi tahu dah. Kalau setakat nak guna alasan Penyatuan Melayu untuk ajak semula UMNO bersama, itu adalah modal yang tak tepat dengan keadaan kalian sekarang ini yang duk bergaduh sesama sendiri. Sekiranya benar kalian ni berjuang demi untuk Melayu, kan tak bergaduh, tak berebut kursi macam ni. Tak ada duk berebut jawatan macam ni. Kan tak ada keluarkan kata-kata sindiran macam ni. Sudah pasti semuanya boleh tahu, boleh faham. Kepentingan itu adalah untuk orang Melayu. Tetapi kalau beginilah keadaannya, bermakna apa? Bermakna kalian juga mungkin ada agenda lain. PAS hari ni ada 40 kursi lebih. Belum tentu dalam PRU yang akan datang PAS punya kursi sebanyak ini. Lihat saja sekiranya PAS bertanding solo di dalam PRU yang ke-14. PAS hanya menang sekitar 18 kursi sahaja. Dan di dalam PRU yang ke-15, PAS menang banyak kursi itu bukan sebab apa. Sebab hari itu ada gelombang Abah menyokong Abah dan sebagainya, Muhyiddin Yassin. Tapi hari ni nampaknya macam dah lupa diri. Bila dah ada banyak kursi ni, nak lawan Tokeh pula dah. Tapi tak apalah. Apa-apa pun kita sebagai rakyat sama-sama lah kita layan drama ini. Assalamualaikum. Ciao.